Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir pertama ASEAN Hyundai Cup 2026. Bermain di laman sendiri, Harimau Malaya sebenarnya turun dengan misi untuk mendapatkan bekalan yang baik sebelum aksi kedua. Tapi Vietnam ternyata lebih berkesan dan berjaya mengambil kesempatan daripada peluang yang mereka ada. Bagi aku, keputusan 0-2 ini memang agak mengecewakan, tetapi perjuangan Malaysia masih belum tamat. Malaysia ada beberapa ketika cuba mengawal permainan dan mencari ruang untuk menyerang, tetapi apabila masuk ke kawasan lawan, penyudah dan hantaran terakhir masih belum cukup tajam. 2 gol Vietnam akhirnya memberikan mereka kelebihan yang cukup besar untuk aksi kedua. Untuk Harimau Malaya pula, kelemahan seperti kehilangan bola di kawasan berbahaya dan kurang ketajaman di hadapan gol perlu diperbaiki dengan segera. Sebab dalam perlawanan kedua nanti, Malaysia tak boleh lagi bermain dengan berhati-hati. Kita perlukan gol. Sekurang-kurangnya 2 gol diperlukan untuk menghidupkan kembali peluang Malaysia. Tapi aku tak nak kita terus anggap semuanya sudah berakhir. Dalam bola sepak, apa-apa boleh berlaku. Jadi walaupun Vietnam sekarang berada dalam posisi yang lebih selesa, Harimau Malaya masih mempunyai 90 minit untuk memberikan satu lagi cabaran. Apa yang diperlukan sekarang ialah mentaliti pemain kena percaya. Jurulatih kena berani membuat perubahan dan sebagai penyokong, kita teruskan sokongan kepada Harimau Malaya. Kalah 0-2 memang sakit, tetapi perjalanan masih belum tamat. Aksi kedua nanti akan menjadi penentu sebenar siapa yang layak ke final. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang mampu dilakukan Harimau Malaya. Boleh atau tidak Malaysia melakukan kebangkitan? Itu persoalannya. Apa pandangan korang tentang persembahan Harimau Malaya malam tadi? Jangan lupa tinggalkan komen. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.